kakak yang istimewa tu dia nampak. Kan orang istimewa kan Allah bagi kelebihan juga kan. Kakak nampak. Kakak kata, dia acang muka tu. Cik Jah memang tak nampak muka, tapi tiba-tiba kakak kata gini, Ucu tu punya bosu dia. Kakak sawang tu ingat dia nak minum. Dia sayang berkata pada kita. Bergelepur, tapi kita tak marah sebab dia kan tak tahu benda dia kayu lah. Bila mak dia tengok gitu, mak dia kata benda, ada dah tu, mari dah. Tengok dengar orang cakap, ngongeng. Duduk luar rumah dah weh. Kita tak perasan pun dia keluar sebab tak cari luar benda. Sebab dia tutup pintu papang, dia tutup pintu gerai. Tapi mujalah Allah bagi dengar dia duduk cakap. Buka pintu, tengok dia duduk dekat satu pokok bunga. Dia duduk kat pokok tu, dia duduk cakap. Macam seolah-olah kat pokok tu ada orang. Kita dengar suara ini dalam cermin tu. Dalam cermin ada suara perempuan menjerit. Dia tak ada cakap tolong, tak ada cakap panah. Yang dia bunyi, dia jerit sayur sangat, dia jerit. Dia betul dia jatuh kan. Patut kita nampak dekat kawang-kawang dia celohok yang letak cermin tu, banyak mentera. Ya Allah, ya Tuhan. Dia buat keluar, tarik semua tarik tau. Lepas tu buka satu. Mentera tu kan dia buat daripada macam kulit kambing. Tengok ayam hitam, kepala dah sembelih. Tekak dah leher lah, dah sembelih. Dia gantung, dia ikat dengan tali, dia gantung kaki, kepala bawah, darah tu kering. Sedangkan hari kita tengok semalam, tak ada pun ayam.